Ops gasak? Siapa yang kena gasak? Kini, penjaja dan kedai-kedai makan dilarang guna gas bersubsidi berharga RM26. Mereka perlu guna gas komersial secara mandatory. Apabila mereka terpaksa guna gas komersial berharga RM70, siapa yang perlu tanggung kenaikan kos tu? Adakah mereka akan terpaksa menaikkan harga makanan untuk menampung kos? Tahun lepas, Malaysia adalah pengeksport gas asli cecair kelima terbesar di dunia. Apa rasional untuk paksa kedai-kedai makanan guna gas komersial bila kita hasil kita ekspor ke luar negara? Apa rasional mereka terpaksa beli gas mahal dengan hanya tukar warna tone dari hijau ke ungu? Gas limited edition ke? What? Bila ditanya, kerajaan kata tak pernah tarik subsidi LPG. Mereka hanya jalankan ops gasak, fokus bendung salah guna. Tapi, adakah operasi sebegitu perlu dibayar oleh seluruh rakyat Malaysia? Kita tak pasti ops gasak ni nak gasak siapa. Yang pasti, kita rakyat Malaysia yang kena gasak.